Selamat datang kembali kita semula ke Auto MLM anda. Tutorial kita pada kali ini adalah bagaimana untuk kita siapkan landing page di dalam landing page tersebut perlu ada ruangan untuk orang mengisikan nama dan email. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan menciplak website saya sendiri. Apa yang perlu anda ambil adalah website saya. Mula-mula kita buka website saya www.tutorialgdi.ws. Ambil segalanya yang ada di dalam website ini dan jadikan website anda. Caranya sebegini, buka website ini. Saya dah buka siap-siap di sini, tutorialgdi.ws. Ini adalah landing page saya. Sebentar lagi dia akan menjadi landing page anda. Dan apabila orang masukkan nama dan email, nama ini akan menjadi subscriber yang anda miliki. Okey. Jadi apa yang perlu anda lakukan, buka tutorialgdi.ws, klik sebelah kanan, pergi kepada view page source. Apabila keluar source HTML yang ada di sini, klik lagi sebelah kanan, select all, klik sebelah kanan, copy, dan anda pergi ke end view. Sebelum itu anda boleh tutup yang ini dulu. Anda pergi ke end view, perisian untuk kita membuat website yang kita telah download awal-awal tadi. Dan apabila end view telah dibuka, ada satu page iaitu untitled di sini. Apa yang perlu anda lakukan, di bawah ini anda lihat ada normal, HTML dan source. Pergi ke bahagian source, padamkan semua sekali, delete, klik sebelah kanan, paste, dan kod yang terdapat di dalam website saya sini ada tertulis di dalam bahagian source ini. Anda jangan risau jika anda tak faham apa-apa di sini, kerana kebanyakan saya pun tak faham apa yang ada di sini. Selepas itu anda pergi ke bahagian normal. Anda lihat ini adalah website yang telah dipindahkan ke end view, dan anda boleh melakukan apa yang anda kendaki dengan website saya ini. Contohnya, jika anda ingin menukarkan color, warna di sini, hanya klik di atas, pastikan lingkungan biru ini telah ada. Di atas ini ada dua kotak, sebelah gambar pisau ini ada dua kotak. Klik kotak yang di bawah, kotak yang kedua, dan anda boleh pilih warna yang anda kendaki. Contohnya anda memilih warna orange contohnya. Lihat di sini telah ada website anda. Dan jangan risau jika anda tidak dapat melihat video di sini, tetapi apabila kita uploadkan menggunakan FileZilla ke dalam domain kita, video ini akan keluar. Dan apabila anda telah lakukan sebegini, hanya perlu savekan file ini. Savekan file ini dan seelok-eloknya anda buka create new folder. Klik di create new folder. Apabila dah ada new folder, anda boleh letakkan nama projek anda ini. Mungkin anda boleh letak nama projek 2 contohnya. Anda klik di projek 2. Pastikan projek 2 tertulis di atas. Caranya klik di kotak ini. Dan apabila projek 2 sudah ada di atas tu, anda tukarkan file name ini kepada file name yang bernama index. INDEX. Jangan silap ya. Tidak ada extension, tidak ada apa, hanya typekan index. Okay. Di sini, dan anda savekan file ini. Ini adalah landing page anda sebentar lagi. Yang perlu kita ubah hanyalah di sini, supaya dia
mereka akan menjadi subscriber anda. Tapi di peringkat awal ini anda tidak perlu lakukan apa-apa dahulu, savekan. Dan kemudian saya akan ajarkan bagaimana untuk ambil website yang kedua pula, iaitu website ucapan tahniah. Dari ini adalah landing page ataupun page yang pertama yang perlu anda ada untuk melakukan sistem auto MLM anda sepenuhnya pada perniagaan anda. Jadi kita akan kembali ke tutorial seterusnya selepas ini. Terima kasih.